Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jina Echa Anak Roma. Saya belajar di tingkatan 4. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku yang penuh dengan semangat ketabahan dan inspirasi, iaitu Porter Kinabalu karya Hamidah Abdullah. Rakan-rakan sekalian, tahukah anda di sebalik keindahan gunung tertinggi di Malaysia, terdapat individu yang bekerja keras membawa para pendaki. Mereka inilah yang dikenali sebagai porter. Bukan ini sahaja. Buku ini membuka mata kita tentang kehidupan sebenar mereka. Buku ini mengisahkan seorang porter di Gunung Kinabalu yang bekerja keras membawa barang-barang ke puncak gunung. Watak utama dikenali sebagai seorang yang gigih, tabah dan mengharungi pelbagai cabaran demi mencari rezeki. Setiap hari, dia perlu mendaki laluan yang mencabar sambil membawa beban yang berat. Walaupun berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu, keletihan dan tahap keselamatan yang tinggi, dia tetap meneruskan tugasannya dengan penuh tanggungjawab. Kisah ini menggambarkan pengorbanan yang dilakukan oleh porter demi keluarga dan semangat mereka yang tidak mudah berputus asa. Apa yang menarik tentang buku ini ialah ia menceritakan kehidupan yang jarang kita ketahui. Penulis berjaya menggambarkan suasana pendakian dan kesukaran yang dijalani oleh porter dengan sangat jelas. Bahasa yang digunakan juga mudah difahami dan memberi kesan yang mendalam kepada pembaca. Antara nilai yang saya pelajari daripada buku ini ialah: pertama, kita perlulah berusaha keras untuk mencapai kejayaan. Kedua, kita perlulah tabah menghadapi pelbagai cabaran. Ketiga, kita perlu menghargai pengorbanan orang lain yang telah membantu kita. Selain itu, buku ini juga mengajar kita supaya tidak memandang pekerjaan orang lain kerana setiap pekerjaan mempunyai kepentingannya. Pada pendapat saya, buku ini sangat menyentuh hati kerana ia membuka mata saya tentang kesusahan yang dialami oleh porter. Saya berasa lebih bersyukur dan lebih menghargai usaha orang lain selepas membaca buku ini. Buku ini juga memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi seorang yang lebih rajin dan tabah. Saya amat menggalakkan rakan-rakan untuk membaca buku ini kerana buku ini bukan sahaja menarik, tetapi ia juga boleh memberi banyak pengajaran yang berguna kepada kehidupan rakan-rakan. Kesimpulannya, Porter Kinabalu merupakan sebuah buku yang penuh dengan pengajaran, inspirasi dan nilai murni. Semoga kita semua dapat mencontohi semangat ketabahan dan yang ditunjukkan oleh porter dalam buku ini. Sekian, terima kasih.